Hai, bertemu sekali lagi kita pada petang ini bersama saya Faris, host untuk Staff Education Fair Podcast. Okey. So bersama saya adalah daripada institusi um, Puan boleh. Politeknik Okey. Sultan Idris Shah Okey, di Sabak Politeknik Bernam. Sultan Idris Shah daripada Sabak Bernam. Okey. So sebelum tu Puan boleh perkenalkan diri Puan. Okay, baik. Terima kasih Faris ya. Hai, betul. Saya Haslinda binti Abdul Hamid. Sekarang ini adalah pengarah Politeknik Sultan Idris Shah yang bertempat, yang terletak di Sungai Lang, Sabak Bernam, Selangor. Sama. Oh, okey, fine. Jadi saya mewakili institusi TVET daripada Politeknik lah Oh, sekarang ni. okey, fine. Okey. Okay, terima kasih Puan sebab sudi bersama saya untuk slot petang ni lah. Okey, saya nak tanya Puan beberapa soalan. Okey, yang pertama, apakah keunikan institusi Puan berbanding dengan institusi yang lain lah? Oh. Politeknik Sultan Idris Shah ini merupakan salah satu politeknik daripada 36 buah keseluruhannya di Malaysia. Oh, betul. Dan politeknik Malaysia ni adalah sepenuhnya di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Dia adalah hak milik penuh kerajaan lah, iaitu Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan kenapa kita panggil PSIS lah pendeknya Faris? Oh, okey, boleh. Politeknik Sultan Idris Shah ni kita panggil pendeknya PSIS. Kenapa PSIS unik berbanding dengan yang lain? Kita di sini kita menawarkan 5 bidang pengajian. Dan salah satu bidang pengajian yang hanya ada satu-satunya di Malaysia ialah diploma kejuruteraan alam sekitar. Ya, diploma alam sekitar kita panggil di bawah Jabatan Kejuruteraan Awam. So, kita dalam Politeknik Satu Malaysia ni kita je satu-satu yang ada menawarkan diploma alam sekitar. Sebab saya pun first time dengar First saya time Puan. kan? Okey Puan, boleh saya tahu tak apa peluang kerjaya untuk graduan untuk kos tersebut? Okey, biasanya kalau diploma alam sekitar ni basically yang mereka belajar selain daripada basic-basic kejuruteraan awam yang lain, berbezanya mereka lebih kepada membuat kajian tentang alam sekitar, tentang air, perawatan air. So, jadi peluang kerjaya mereka menjurus ke arah yang sebegitu. Yang mana banyak kejuruteraan awam dan sebagainya dia lebih kepada bidang pengajian yang awam, sivil semua. Tapi untuk kejuruteraan alam sekitar ni dia mengkhusus kepada lebih pada urusan tentang green dan juga perawatan air dan yang berkaitan dengan bagaimana untuk merawat ataupun alam sekitar lah, lebih kepada green lah. Kalau macam saya nak perincikan mungkin dia lebih panjang lah di sini tapi Betul. senang cerita alam sekitar is more to green dan dia sangat relevan dengan zaman sekarang ini ke arah kelestarian alam. Betul Puan. Okey. So boleh tak saya tahu Puan macam mana ataupun syarat kemasukan untuk student yang mungkin berminat untuk masuk? Macam biasa, kalau nak masuk ke IPT awam ini, kelulusan ni sudah pastilah kena melalui SPM lah sekurang-kurangnya. Dengan kredit sekurang-kurangnya kita di sini 3 kredit lah. 3 kredit yang untuk subjek utama selain daripada 2 mata pelajaran yang memang wajib untuk lulus SPM tersebut. So jadi kalau sekiranya ada yang mempunyai kelayakan tersebut, bolehlah masuk ke Politeknik, khususnya Sultan Idris Shah yang menawarkan satu-satunya program diploma alam sekitar di Malaysia. Again saya ulang tadi, matematik dan juga mata pelajaran kredit yang mana-mana mata pelajaran selain daripada matematik juga. Okey Puan. Okey, boleh saya tahu Puan, kenapa pelajar patut mempertimbangkan program tersebut? Satu, sebab ada satu je tempat yang menawarkan program ini di Malaysia, khususnya Amang Politeknik. Dan bukan saja untuk program ini saja. Kalau kita belajar di Politeknik Sultan Idris Shah ini, kita ada 5 program, 5 jabatan ataupun 5 bidang pengajian selain pada kejuruteraan awam yang mana diploma alam sekitar ni ada. Kita ada Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Jabatan Perdagangan dan Jabatan Pelancongan dan Hospitality. So kenapa mereka perlu belajar di Politeknik ini? Kita menawarkan program yang lengkap lah dalam pelbagai bidang. Jadi banyaklah peluang pengajian di situ dan pelajar-pelajar lepasan TVET daripada Politeknik ini
kita biasanya melepasi kebolipasaran lebih daripada 98% every year. So maknanya kebanyakan pelajar dan graduan kita, lulusan kita dapat tempat lah di industri. Okey Puan, terima kasih Puan. Saya nak tanya soalan terakhir untuk Puan lah. Yep. Apa harapan Puan lah untuk student yang akan datang lah, yang akan menceburi atau yang untuk menyertai program dekat PIS? Okey. PSIS. PSIS, okey mantap. PIS tu dia dekat Johor. Okey. Okey, PIS, okey. harapan saya kepada mereka yang ingin bercita-cita untuk menjadi pembantu teknikal ataupun penyelia makmal, penolong penyelidik, pembantu kawalan kualiti dalam bidang alam sekitar, jemputlah masuk untuk enroll pengajian ke Jabatan Kejuruteraan Awam di Politeknik Sultan Idris Shah. Kalau tak nak belajar yang itu, ada je kejuruteraan elektrik, ada Jabatan Teknologi Maklumat Komunikasi, perdagangan. Kalau nak nak masuk ke diploma sains kesetiausahaan juga, kita ada menawarkan program di bawah Jabatan Perdagangan dan juga Jabatan Pelancongan dan Hospitality. Jadi pilihlah institusi TVET, satu untuk membina kemahiran kita, untuk kelestarian hidup masa hadapan, dan juga yang boleh menjamin pekerjaan, insyaAllah. InsyaAllah, okey. So, terima kasih Puan atas kesudian Puan untuk menyertai kami lah dekat podcast ni. Terima kasih kembali So, Faris. okey, sama-sama. Okey, terima kasih atas perkongsian yang telah diberikan. Okey, kalau anda berminat bolehlah jemput ke booth yang disediakan. Okey, so sekian, terima kasih. Terima kasih. Kita jumpa lagi di institusi yang akan datang lah. Okey, kita akan kembali dengan institusi yang seterusnya. Okey, terima kasih.